Kita kena mempertegaskan bahawa kita tidak menolak pembangunan. Tiada siapa pun yang menolak perkara yang baik kepada kualiti kehidupan tempat tinggal mereka. Dan ia sebenarnya boleh dilaksanakan oleh kerajaan dengan bidang kuasa yang sedia ada pada hari ini. Boleh. Tak semestinya dengan jalan pembangunan semula, membina bangunan-bangunan yang apabila kita sebut Kuala Lumpur, Kuala Lumpur dikenali sebagai ibu negara bagi Malaysia. Malaysia mempunyai identitinya. Apabila orang daripada luar datang ke Malaysia, datang ke ibu negara Malaysia, seharusnya dia dapat melihat identiti Malaysia yang pelbagai kaum. Kita dalam keadaan sejak daripada isu ketika dasar ekonomi baru diperkenalkan, masalah penyusunan masyarakat adalah sesuatu perkara yang besar. Apabila masyarakat Melayu tidak ramai yang berada, begitu juga kaum India. Jadi saya melihat proses pembaharuan semula bandar yang sedang mahu dilaksanakan sekarang ini seolah-olahnya tidak mempunyai jaminan secukupnya bagaimana mahu dilaksanakan pengekalan kepada struktur demografi di dalam bandar. Walaupun kerajaan mungkin menyatakan bahawa pembinaan yang akan dibuat akan memperuntukkan kuota tertentu untuk bumi putera. Apa yang terjadi sebelum ini, setiap kali pembangunan dilaksanakan, ia berakhir dengan kuota-kuota bumi putera tidak terbeli. Dikarenakan oleh seperti yang selalu Tun cakapkan, bahawa orang Melayu ni miskin, kita tidak ada kemampuan untuk membeli. Lebih-lebih lagi bila disebut pembangunan mahu yang dilaksanakan di Kuala Lumpur ini, tentulah pembangunan-pembangunan yang kita lihat sekarang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Penduduk yang asal yang berada di dalam kawasan bandar ini bukan semata-mata penyewa. Mereka adalah tuan tanah. Apabila kita sebut sebagai tuan tanah, sepatutnya apabila nilai hartanah naik, mereka lah yang menjadi kaya raya. Tetapi apa yang berlaku sekarang, seperti mana yang disebut oleh Puan Rafidah di Kampung Sungai Baru, bahawa proses yang berlaku ini yang akan menyebabkan mereka menjadi merempat. Sedangkan sekarang ini mereka adalah merupakan somebody di dalam kawasan yang diduduk sekarang. Dia pergi ke mana-mana, dia neighborhood semua kenal. Ini orang asal, orang lama dan sebagainya. Tetapi apabila dibangunkan dan mereka dibayar pada harga yang murah, seperti mana Tun sebut, tanah yang berdekatan, KLCC 7,000 satu kaki persegi. Apa salahnya kalau di kampung baru ini